Semua pengetua dan guru besar YDP dan pengurus pusat sumber, kalau tak salah saya. Baik, saya Sulaiman bin Samsudin, YDP PIBG SK Seremban 2A yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Baik, profil sekolah kami mempunyai 1468 murid yang mempunyai tenaga guru selama 92 orang. Komposisi kaum adalah seperti tertera di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, dimonopoli oleh Melayu sebanyak 95%, iaitu 1404 murid. Cina seramai 4 orang, peratusnya tidak keluar kerana terlalu kecil. India 4.2%, mewakili 60 orang murid India. Lain-lain adalah 2, pun tak nampak juga kerana dia punya tu terlalu sedikit, ya. Latar belakang ekonomi di kawasan sekolah kami, B40 seramai 20.4%, M40 65.9%, T20 13.6%, di mana dimonopoli oleh M40. Ini adalah kerana kebanyakannya parents ulang alik daripada Kuala Lumpur ke Seremban setiap hari. Boleh dikatakan 75% parents daripada sekolah SK Seremban 2 ini berulang alik daripada Seremban ke Kuala Lumpur, ya. So mereka ni adalah yang merangkumi dalam M40. Pentadbiran sekolah diketuai oleh partner ingkrang saya, Encik Ediame, ya, dan dibantu oleh 4 wanita jelita dan 1 abang otak, ya. Dan di bawah itu adalah guru dan kaki tangan, sebahagian daripada guru-guru dan kaki tangan SK Seremban 2A. Kemana hala tuju kita? Merealisasikan objektif sekolah, menerapkan budaya membaca melalui program nilam dan meningkatkan minat serta kemahiran literasi murid agar dapat meliterasikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk pembangunan potensi individu bagi memenuhi inspirasi negara. Merealisasikan objektif mini kota buku, menyokong suasana pembelajaran yang kondusif bagi memastikan pembudayaan membaca dalam kalangan murid-murid, warga sekolah dan komuniti dilaksanakan secara konsistensi. Baik, bagaimana mencapainya? Visual cadangan lokasi. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah gambaran semasa di sekolah kami, iaitu ruang utama dan ruang kerja di Pusat Sumber SK Seremban 2A. Dah cantik, tetapi Alhamdulillah sebab Tuan Hazri, Puan Habibah dan pilih, kami bersyukur insyaAllah selepas ini akan lebih cantik dan lebih ramai anak-anak murid yang akan masuk ke dalam perpustakaan kami. Untuk pengetahuan semua, setiap awal pagi, sama seperti rakan-rakan yang lain, seawal 6.30 pagi memang dah ada yang datang, dan kami buka perpustakaan untuk mereka memanfaatkan kemudahan yang ada. Dan insyaAllah saya yakin selepas ini isu kelewatan isu kelewatan lebih kurang 20% yang lewat hadir selepas 7.30 akan kita pastikan tiada lagi yang ponteng ataupun tidak hadir dengan adanya sumbangan daripada kota buku ini. Mudah-mudahan. Visual cadangan lokasi sudut bacaan kelas. Baik, untuk yang ini pula, yang ini adalah ruangan di bahagian luar. Kami sama seperti dalam kelas memang tak ada di dalam pusat sumber, semua dah penuh dah. Dan saya makmal sains pun saya di kelas. Lorong satu, lorong blok C dan blok D saya buat pagar jadi kelas juga. Sebab kafa di Negeri Sembilan itulah bangunan yang sama. Dan saya juga 2 sesi.
Jadi kita akan memaksimumkan lorong-lorong yang ada. Juga kami dah tampal macam-macam, dan adanya sumbangan ini insya-Allah akan lebih cantik, cemerlang dan sebagainya. Mudah-mudahan kita nantikan hasilnya nanti. Begitu juga lah bilik-bilik yang sedia ada ini. Untuk pot bacaan santai, kita akan membuatnya di Dewan Seri Budi, di Dewan Rasmi SK Seremban 2A, yang akan dilengkapi dengan Smart TV. Kerusi santai adalah sumbangan daripada rakan-rakan strategik kami, ya. Dan kita juga mempunyai kios nilam di bawah tangga tersebut untuk ruang bacaan murid dan pengisian AINS. Dan di kawasan ini kami dah ada 3 Smart TV. Ya, sebab kami sama-sama hadir. Tahun lalu saya ditukarkan di SK Seremban 2A, dan Tuan Sulaiman juga dilantik juga tahun lalu. Daripada 1 Smart TV, tahun lepas kami berjaya tambah 2, dan kali ini dah dapat lagi 1, dan yang paling besar kami hanya mampu 55 inci. Puan Adibah sumbang 65 inci. Alhamdulillah. Baik, bagi sudut cerita pelbagai bentuk. Okey, yang ini pun samalah. Apabila kita dapat kemudahan peralatan itu nanti, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkannya. Memang ramai. Kita dah menggunakan apa-apa strategi 7 tempat yang kita buat itu. Memang dah anak-anak ni dah biasa dah. Ini sekolah bandar, sekolah kluster, dan mudah-mudahan dia dapat perubahan yang lebih cantik. Sudut 3D AR interaktif. Sama seperti maknanya kemudahan-kemudahan ini akan tambah, mudah-mudahan akan 100%. Dan kami akan cuba fikirkan, kita juga ada PPKI, ada seramai 57 orang, ya, dan mungkin kita dah ada letak gambar nanti di hadapan PPKI supaya mereka juga dapat manfaat tersebut. Baik, untuk kelab nilam, aktiviti perjumpaan kelab. Ya, untuk yang ini memang dah aktif. Kita dah ada speaker corner, cuma yang nampak macam dah cantik, tapi dah dapat barang yang lebih daripada IKEA. Kita pun di sekolah kita tiada tajaan, tak pernah beli barang daripada IKEA. Home Pro. Jadi merasalah untuk kita ubah cita rasa terkini. Cadangan boleh jaya, inisiatif pihak sekolah. Nombor 1 adalah penganugerahan Piala YDP pembaca terbanyak, anjuran PIBG kepada murid yang telah menjalankan program nilam sepanjang tahun. Memperbanyakkan pot bacaan di lokasi strategik daripada dana PIBG. Ulasan buku pilihan oleh guru-guru secara berkala setiap hari Selasa di tapak perhimpunan, dan dirakam diedarkan rasmi kepada murid-murid. Saya tambah yang bahagian ini, di mana sekarang setiap bulan hari Isnin saya akan buat book review kepada di hadapan semua murid. Tapi kali ini selepas kita berjaya membawa pulang lebih kurang, kami kira dalam 60,000 tadi. Jadi selepas daripada ini kita minta guru-guru pula buat book review, kerana kali terakhir awal bulan 9 saya buat tentang 4D. Kami dah dapat buku 4D. Kami bekerjasama dengan Aras Mega Sendirian Berhad. Aras Mega tahun lepas dia bagi kami bernilai lebih kurang 5,000, 4D juga. Dan pada tahun ini kami dapat human body juga sama. Cuma sekarang ni kita nak buat projek mencari dana telefon terpakai ataupun tab terpakai, kerana kena scan kena scan untuk dapatkan 4D itu. Mudah-mudahan berjayalah projek itu pada tahun ini. Sampai itu juga pihak sekolah akan menaik taraf pondok menunggu sebagai pondok nilam. Ya, Cik Sulaiman nak terangkan sikit. Cik Sulaiman berjaya memasang kipas 4 pondok minggu lepas. Cik Sulaiman tak tahulah mana dia cari duit, berusaha sak saja. Ya, 4 kipas dah siap pasang, dan murid-murid dah mula duduk kat situ lah sebab dah sejuk. Walaupun pukul 1 panas, dan sekarang ni kalau kita tambah kemudahan ini, mudah-mudahan maknanya pembacaan murid insyaAllah akan lebih berjaya. Inisiatif daripada ibu bapa ialah bacaan komuniti
jadualkan masa membaca setiap hari. Jadilah contoh kepada anak-anak. Libatkan bacaan dalam aktiviti harian, projek handphone dan tab terpakai. Menyediakan jadual atau masa membaca yang melibatkan semua ahli keluarga dan juga tetamu untuk menjalankan aktiviti pembacaan bersama. Okey, kalau kita lihat dekat sini, tahun lepas Cik Sulaiman sekali lagi menang berjaya dalam di hati komuniti setempat, di mana berjaya mendapatkan sebuah smart TV 55 inci, dan semestinya beliaulah saya lantik untuk sebagai perasminya, kan, supaya namanya kekal dekat bawah tu, menjadi kenangan. Dan inilah buktinya, evidence di mana kami sentiasa bekerjasama untuk semua perkara demi kemenjadian anak-anak. Inisiatif daripada murid dan pelajar membuat jadual membaca harian, menetapkan sasaran bacaan, menyertai kelab atau program bacaan, menyediakan teknologi untuk membaca. Untuk makluman semua, alhamdulillah, sejak 20 tahun penubuhan SK Seremban 2A, pada tahun ini kami mendapat kejayaan yang luar biasa, di mana peringkat kebangsaan sehingga semalam telah ada 18 program, terutamanya dalam MSSM. Ada 8 bidang sukan yang anak-anak murid kami berjaya, yang baru selesai pada bulan lalu, Dan untuk olahraga bulan 10 ni juga lebih kurang 6 orang ke 7 orang berjaya mewakili Negeri Sembilan ke Ipoh. Mudah-mudahan, dan pada minggu depan seorang murid kita berjaya menjadi tokoh nilam mewakili Negeri Sembilan ke peringkat kebangsaan. Jadi mudah-mudahan dengan kejayaan yang pelbagai ini dapat meningkatkan supaya ini seimbang. Kita nak co-akademik, co-curriculum, pencapaian mereka seimbang sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Mudah-mudahan. Baik, inisiatif sektor korporat dan awam, program sumbangan bacaan digital percuma, menaja perpustakaan mini di lokasi, program mentor membaca bersama selebriti. Ramai selebriti PU pun kita panggil hampir 3 bulan sekali, dan ini saya rasa yang terkini daripada Aras Mega. Wakil Aras Mega menyumbangkan RM3,700 yang human body tadi. Cuma kami sedang mencari telefon terpakai je. Kalau dekat sini siapa nak berbual telefon, boleh hantar kat kami untuk kegunaan saya, untuk kegunaan anak-anak. Mudah-mudahan. Input tambahan, nilai tambah. Kerjasama padu bersama Aras Mega Sidang Berhad atas sumbangan buku 4D bernilai ribuan ringgit. Tajaan pelbagai hadiah daripada syarikat buku seperti basikal, tablet dan lain-lain. Ini adalah untuk galakkan membaca, dan alhamdulillah minggu lepas kita dah dapat 1 tablet. Kita minta yang terpakai dapat yang terbaru, Cik Nazri. Alhamdulillah, dan minggu depan akan dapat lagi 1. Itulah kelebihan duduk di sekolah bandar. Cuma kena buat baik dengan ahli korporat dan masyarakat sekeliling lah. Itulah dia anak-anak murid kami. SK2A awesome. Itulah sentiasa yang dijeritkannya. Ini saya punya, di mana ada cabaran, di situ ada peluang. Daripada saya mengajar dulu, itulah dia. Kita akan cuba mengharungi semua cabaran, termasuklah cabaran untuk mendapatkan mini kota buku, dan akhirnya alhamdulillah berjaya. Ya, murid ceria, guru bahaya. Guru bahaya Pak. Guru bahagia. Tapi kat sekolah mereka bahayalah. Takut jumpa busak. Sekolah Mitara dan Negara Sejahtera, UP SK Seremban 2A, awesome. UP Somban, UP Negeri. UP di Negeri Sembilan adalah unggul prestasi, hasil daripada Datuk Pengarah kita, mantan Datuk Pengarah kita, UP unggul prestasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Pembadanan Kota Buku daripada kami SK Seremban 2A. Sekian, terima kasih. Salam.